Assalamualaikum. Ana, Tika. Ni engkau yang RM15 gitu. Engkau motor yang RM15 gitu. Ni ke? Engkau motor yang RM15 yang Pak Wan tak jadi beli gitu. Masa duk tunggu kedai dekat tu. Sekarang ni jadi macam mana kedai Pak Wan dekat situ? Jadi macam mana kedai Pak Wan dekat situ? Dia kata dia beli, dia tak nak apa benda engkau tu, dia beli engkau dengan tu, lepas tu dia kata dia tak nak engkau tu. Dia buat macam mana? Aku nak tanya Pak Wan ni yang ganggu Ana dekat rumah Yamin aku dengan Pika gitu. Jadi macam mana? Ni kita nak buka kes ni. Kes Pak Wan menyerang satu pembantu rumah dekat Bandar Pusat Jengka. Pembantu rumah tu kena serang. Sekarang ni dalam keadaan terlantar dekat jelas, tuan jelas. Kalau boleh Tok Wan MB ni tolong saya sikit pergi tengok yang kata pembantu rumah yang orang jelas tu, yang kena serang dengan Wan muda ni, duduk atas katil terlantar. Kita nak buka ni. Yang si Ana ni apa benda Pika ni kata dia aku ni nak kena bercerai. Jiwa gila ni. Dia nak kena ganggu apa benda, dia nak kena ganggu gugat rumah orang, lepas tu dia nak kena ropok, dia nak kena serang. Apa benda ni? Aku nak tanya dia geng daripada kelompok mana? Dia daripada influence kumpulan meta mana? Dia kumpulan meta mana? Balik! Kita nak tahu benda tu. Kita dah buka ni pasal engkau Hari tu dia buka pasal parang. Apa benda dia tunjuk dari tu? Dia nak buka gitu. Aku tak faham juga. Parang tu digunakan untuk tikam kawan tu. Kawan tu terlantar atas katil sekarang ni. Okey? Kita tak gosip dia, kita tak mengacau dia, kita tak mengganggu dia. Okey? Yang Pak Wan muda. Hari ni 23 hari bulan 2 2026. Pasal kedai bongkok, kedai Cina bongkok tu. Dia pula Cina bongkok dekat situ, bukan? Cina bongkok tu Cina bongkok. Cina buta tu Cina buta. Cina bodoh pun Cina bodoh itu. Kedai barang-barang tu semua kita beli. Saya nak bagi tahu dekat awak yang barang-barang hak dekat Cina bodoh tu barang bapak saya. Kedai bapak saya. Saya beli untuk bapak saya untuk tutup benda tu. Okey, Pak Wan? Engkau daripada pasukan influencer Da'ish mana? Influencer Da'ish mana gitu? Yang mengganggu anak bini aku.